Saya nak tanya, dekat Sabah ada nasi kandar ke tak? Mio. Okay, sekarang you dekat sekarang you dekat Penang. Nah, I ajar you cara makan nasi kandar. Ya, okey. Rina besar je. Okay, ada dua ni. Memang begini. Sekejap. Sabar dulu. Sekejap. Okay. Ada dua. Yang ni lauk basic, yang ni lauk advance. Maksudnya banyak gila lauk. You nak yang mana satu? Okay, buka. Mana you nak sumbat ni semua dalam perut you? Macam ni ya. Yes. Ini dia ada dia ada 7 jenis kuah campur dengan 4 lauk and then dengan 2 sayur. Memang macam ni. Dah. Simple je makan dia. Tangan you buat macam ni. Okay. You gaul-gaul. Gaul-gaul. Yes. Tapi pakai spoon. Dah boleh. Kalau pakai spoon, dia tak sur. Saya kena pakai spoon. You gaul-gaul sikit. Dah boleh, jangan. Kalau pakai spoon, dia tak sur. You kena makan dengan tangan. Pedas kan ni? Tak. Sikit perut. Bismillah. Macam mana? Kenapa muka Tapi macam tu? pedas. Sebab kalau di Sabah, tidak makan macam letak 7 apa? 7 kuah. Ya, okey lah sebab orang Sabah jarang. So macam mana rasa dia? Jarang nak makan. Tak makan? Nak makan nasi kandar. Eh, Ini pelik lah. banyak.